Sebelum tu saya nak kata yang saya tak berapa sehat, jadi suara saya agak serak. Okey, mari kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada guru-guru warga pendidik dan warga pendidik tingkatan 6 dan rakan-rakan tingkatan 6 yang saya kasihi sekalian. Sekali lagi dengan bangganya saya berdiri di atas pentas ini sebagai calon Majlis Perwakilan Pelajar tingkatan 6 bagi tahun 2026-2027. Seperti yang kamu semua sedia maklum, nama saya Nur Syamimi binti Stanley yang merupakan calon ke-15 dari kelas 6RA. Sebelum saya menyampaikan manifesto saya, izinkan saya untuk mengatakan tentang SWOT saya terlebih dahulu. Kekuatan saya iaitu saya seorang yang suka cuba perkara baru. Jadi bagi saya, memimpin dalam organisasi yang besar seperti MPP ini adalah perkara baru bagi saya. Kelemahan saya pula iaitu kadang-kadang saya adalah pemalu dan kurang yakin dengan kemampuan yang saya ada. Oleh itu, pemilihan MPP ini dapat memberi peluang kepada saya untuk memimpin. Bagi saya, untuk bersaing dengan seseorang yang berani dan mempunyai keyakinan diri ialah ancaman bagi saya kerana untuk menjadi seperti mereka adalah agak sukar. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada manifesto saya pula. Pertama sekali, manifesto saya adalah untuk mewujudkan tabung kebajikan pelajar dengan melaksanakan satu inisiatif pengumpulan sampah tin aluminium. Dengan adanya tong sampah yang hanya khas untuk membuang tin aluminium, kita boleh mengumpulkan tin-tin tersebut selama sebulan, lalu menjualnya untuk dijadikan sebagai dana bagi pelajar yang memerlukan. Namun begitu, usaha ini bukan sahaja memerlukan pelajar dari tingkatan 6, tetapi juga memerlukan kerjasama dari murid-murid arus perdana yang mewakili jumlah terbanyak. Dengan pelaksanaan inisiatif ini, kita bukan sahaja dapat mengumpul dana tetapi juga mampu menjaga alam sekitar. Seterusnya, manifesto kedua saya iaitu mencadangkan agar masa rehat bagi kelas Victoria Award ditetapkan selama 25 minit bagi membolehkan pelajar-pelajar untuk beli makanan ke kantin tanpa perlu membenarkan seorang atau dua orang sahaja ke kantin, sekaligus memberi kesempatan kepada pelajar Muslim untuk salat terlebih dahulu. Selain itu, manifesto ketiga saya iaitu mencadangkan agar pelajar perempuan dibenarkan menggunakan cross-leg selain daripada menggunakan skirt sahaja semasa memakai baju bawah. Saya mencadangkan ini supaya pelajar perempuan tingkatan 6 boleh memakai pakaian yang lebih praktikal dan selesa. Sekiranya cadangan saya ini diterima, saya akan bertanggungjawab dalam memastikan pelajar perempuan memakai seluar leg mengikut etika pemakaian yang betul, iaitu tidak terlalu ketat atau berfashion seperti bootcut. Di samping itu, saya pasti kamu semua sudah mendengar cadangan ini pada tahun lepas, iaitu pertandingan e-sport. Tapi saya skiplah sebab kebarakannya dia memang sangat rendah. Akhir sekali, manifesto saya iaitu mencadangkan agar pelajar tingkatan 6 yang datang awal dibenarkan untuk terus masuk ke kelas daripada menunggu di luar bersama dengan arus perdana, memandangkan tiada spocik dilakukan kepada mereka. Saya percaya bahawa cadangan ini membolehkan pelajar untuk menggunakan masa tersebut untuk membuat persediaan, membaca nota atau menyiapkan tugasan sebelum sesi pembelajaran bermula. Rakan-rakan yang saya hormati, saya juga ingin berkongsi sedikit tentang pengalaman saya. Saya pernah memegang beberapa jawatan seperti pengawas sekolah, pengurusi Persatuan Puteri Islam, pengurusi Kelab Agama Islam, dan pengurusi sukan pingpong. Pengalaman-pengalaman ini mengajarkan saya bahawa menjadi seorang pemimpin bukan bermaksud kita berada di atas orang lain. Sebaliknya, seorang pemimpin perlu mendengar, memahami, bertindak dan berani membawa suara orang yang diwakilinya. Saya tidak menjanjikan bahawa semua perkara akan berubah dalam sekelip mata. Tetapi saya berjanji bahawa sekiranya saya diberikan kepercayaan, saya akan cuba sedaya upaya untuk membawa suara dan kepentingan pelajar tingkatan 6. Jika anda mahukan seorang wakil yang bukan sahaja bercakap, tetapi sanggup mendengar dan berusaha untuk bertindak, saya mohon sokongan anda.
Jangan lupa undi calon nomor